terus. Selamat berjumpa kembali. Saya Coach Adha di laman Buah Besar. Kau boleh tengok laman Buah Besar di sini. Baik, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara buat pukulan pada gate yang ketiga, iaitu par 5 sepanjang 84 meter. So ini adalah gate kita. Kita akan cuba buat pukulan sebaik mungkin. Itulah pukulan pertama saya. Okay, alhamdulillah bola tak OB. Ada ke OB di hujung. Oh, saya rasa macam OB sedikit lah, terkeluar sedikit. Bola dah cantik Dalam fairway yang berbentuk V ataupun M ni, semula-mulanya kalau kita nak OB, kita letakkan OB di sebahagian hujung. Supaya pukulan yang seterusnya kita boleh pukul terus ke arah gate. Kita tengok ke sini. Kalau boleh OB di hujung. So, jarak OB dengan pukulan bola sebenarnya tak jauh. Bola OB di sini. So, kalau tengok ada angle dia pukul terus. Pukulan ketiga. Oh, saya terpukul kuat ke sebelah kiri. So jadi bola tu terkeluar, sayang. Saya punya club terlari ke sebelah kiri sikit tadi. So ini adalah pukulan yang keempat dua pelaku. Dia ambil bola tu. OB di sini 2 minit. Okay, pukulan kelima. Pukulan kelima. Dia dah boleh masuk. Oh, sikit lagi. Bola hampir-hampir menuju ke gate. So terusnya ini adalah pukulan ke-6. Kita cuba parting ke dalam gate. Okey, so saya berjaya membuat 6 pukulan. 2 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan, 6 pukulan dengan 2 OB. Okey, so maksudnya 6 pukulan. Lebih 1 pukulan daripada par. Okey, terima kasih.